Boleh describe apa yang kita buat di IDK pada hari ini? Hari ni untuk event sukan Paralimpik, korang akan main 4 jenis sukan dan sukan pertama yang kita empat akan main ialah netball. Okay. Alright, terima kasih. Sama dengan You just finished playing netball. So how do you feel right now after playing? So it's very fun after a long week of academic and classes. It's so nice to release energy and also sweat. Yeah, start sweating. It's very fun and I learned something new as well. Alright, thank you. Sebagai Ketua Sidang 4, apakah harapan anda untuk kadet-kadet dalam Sidang 4 untuk sukan DPA? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Sidang 4. So harapan saya ada 3 untuk rakan-rakan saya dalam kadet 4, dalam Sidang 4. Ya. Pertama sekali adalah untuk rakan-rakan saya menyertai semua sukan pada hari ini. Itu pertama. Yang kedua adalah show yourself. Tunjukkan skill yang anda ada kerana kita ada pelbagai sukan. Saya berharap sangat rakan-rakan dalam Sidang 4 dapat menyertai semua sukan dan menunjukkan bakat masing-masing. Yang ketiga adalah untuk kita memastikan melahirkan bakat-bakat yang terpendam, tunjukkan kepada rakan sidang yang lain bahawa Sidang 4 dapat mencapai sesuatu dalam sukan DPA pada hari ini. Itu harapan terbesar saya. Line kuning, semua pakai line kuning ya. And then yang pertama sekali, sarak dia. Bola. Bola. Kami dari Sidang 4 baru saja selesai dengan Paralimpik. Jadi saya harap yang everyone had a lot of fun today and also enjoy their time in IDK.